Norbotech Auto Accessories powered by Ikmal Rustli. Hai guys, kali ini bersama saya. Kali ini kita membahas topik apa itu beza hi-fi dan hi-res. Oke, hi-fi dan hi-res ni dia ada dua benda yang berbeza. Oke, hi-fi dia more fokus on sound, manakala hi-res dia adalah bunyi dan juga format. Oke, di mana format hi-res mesti menyokong 20 Hz hingga ke 40 kHz, itu minimum ya. Dia boleh go above. Hi-fi pula cuma 20 ke 22 kHz. Okey, itu hi-fi. Okey, so paham di situ hi-fi ni more on sound, manakala hi-res ialah sound dan formatting. Okey, hi-res tak semestinya bunyi baik, manakala hi-fi dia akan confirm bunyi baik. Macam tu ya guys. So dia memang ada imaging dan 3D space. Okey, itu dia hi-fi. Oke guys, standard hi-res ni ialah pertama diperkenalkan di Jepun ya guys oleh gabungan-gabungan Audiotech, tetapi kebanyakan audio-audio Eropah tidak berapa menyokong teknologi hi-res kerana bagi mereka anything beyond 20 kHz is nothing, human cannot hear. Oke, so ini bercanggah dengan pakar-pakar audio dari Jepun. Oke, ciri-ciri bunyi hi-fi dan hi-res adalah sangat berbeza ya. Hi-fi ni dia punya bunyi simple guys. Dia about soundstage dan projection. Most of hi-fi speaker bunyi dia luas, jelas dan effortless. Okay, ini ciri-ciri bunyi-bunyi hi-fi. Manakala hi-res ni dia simply everything bright. Okay, everything bright. Okay, you punya treble semua apa bass semua in one thing. Okay, dia tak ada separation, tak ada apa. Because they don't care. Sebenarnya dia just penting the frequency range achieve. Okay, itu dia hi-res. So, in term of sound, hi-fi always be superior, okay? Okay guys, kepada yang still wonder apa total beza hi-fi dan hi-res ni, senang cerita. Hi-fi tu dia macam Adele, okay? Adele, artis Britain. Manakala hi-res tu dia macam Blackpink. Although fancy, hi-res ni a bit fancy, tetapi in terms of sound, hi-fi always be supreme. Macam Adele tu ya, dia punya vocal sangat-sangat supreme. Okay guys, hopefully you guys understand with these simple basic things. Di market ni dia banyak terms, so we guide you through. Okay, jangan lupa guys, Ikmal Rustli, North Borneo Technology. Subscribe to our TikTok. Bye.